Apa makna jahil? Orang yang tidak mengenali hakikat ketuhanan. Ya, dia kenal Tuhan dia sebenar, masya-Allah, bahawa dia nampak keagungan kedahsyatan dia. Ya, zat Allah Taala yang mencipta, yang mengadakan segala sesuatu. Ya, sampai kita rasa kita bercakap, kita memandang, kita bergerak berjalan dengan dia. Ya. Nanti timbul soalan bodoh pula. Tak nampak pun, kan? Tuhan jadikan semua ni tak nampak pun, tu soalan bodoh lagi. Yang nampak tak kenal Tuhan, sian dia. Kata tak nampak. Baik, kita tanya dulu. Kalau macam ni kita tanya dia, benda nampak dengan benda tak nampak mana hebat? Kalau orang guna akal yang pendek, dia kata yang nampak lah hebat, tak nampak tak hebat. Tak, salah benda tu. Benda yang tak nampak lebih hebat daripada benda yang nampak. Pertama kita tanya dia, benda yang tak nampak confirm tak ada ke? Kalau dia kata benda tak nampak, mestilah tak ada. Tu jawapan lagi salah. Ya. Tu yang saya cerita dulu, ada seorang India, dia kata kita punya Tuhan adalah nampak, dia punya sembah tak ada nampak. Habis budak tu tanya dia, benda tak nampak tak ada lah. Tak nampak mesti tak ada lah. Bila tak nampak tak ada. Okey, lu pergi panjat yang elektrik, lu pergi pegang itu kabel dia. Termenung dia kan. Mana boleh mati lah dia. Apa pasal mati? Itu karen ada. Nampak ke karen? Dia termenung. Ya, termenung. Nampak dia bodoh. Ya. Dia tiap-tiap benda yang ada tak semesti nampak, tu satu. Tapi benda tak ada memang confirm tak nampak. Dah tak ada nampak apa? Tapi benda ada tak semesti nampak. Satu. Yang kedua, mana lebih hebat, nampak dengan tak nampak? Yang tak nampak lebih hebat daripada yang nampak. Ya. Tuan-tuan duduk sekarang ni, api menyalur, kan? Kipas berpusing, aircon berfungsi. Siapa yang kontrol tu? Pada zahir, siapa? Karen kan? Karen tu ada tak? Nampak tak? Tak nampak. Dia yang kontrol kan?